Matlamat simpanan dalam bentuk emas sebenarnya berbeza untuk golongan umur yang berbeza. Keistimewaan emas, ia tiada had umur dan sesiapa sahaja boleh memiliki simpanan emas. Golongan muda, emas sebagai simpanan buat mereka yang sukar untuk menyimpan. Golongan 30-an dan 40-an, emas ini boleh menjadi persiapan simpanan untuk persaraan. Dan untuk pesara dan warga emas, emas ini adalah pelindung nilai simpanan anda dari jatuh akibat kejatuhan nilai mata wang dan juga inflasi. Emas keluaran public gold yang pelbagai saiz membolehkan anda menyimpan emas sesuai untuk keperluan anda. Contohnya, jika perbelanjaan bulanan anda sekitar RM4,000, anda boleh simpan dalam saiz emas 10 gram dan anda boleh jual emas ini setiap bulan, atau anda juga boleh simpan saiz 50 gram dan anda boleh jual setiap 5 bulan jika sukar untuk anda keluar rumah. Atau anda juga ada pilihan untuk simpan di akaun emas gap dan boleh jual emas anda dari akaun tersebut tanpa anda perlu keluar rumah. Jangan anda jadikan usia sebagai penghalang untuk anda membuat sesuatu. Sudah ramai pesara dan warga emas yang baru sahaja mengenali simpanan emas yang sesuai untuk persaraan mereka. Berminat untuk memulakan simpanan emas, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.